Okay, hi guys, hari ni kita di Fancy Station Sembilan Shalam. Kita ada sebuah Saga FLX Okay, so owner datang kat sini adalah dia upgrade dia punya Android player dan juga dia pasang 360 punya kamera. Okay, itu di bahagian belakang 360 punya kamera. Sini di belah kiri cuncun punya kita operate, and then di bahagian depan sinilah. So tepat yang strategik. Di bahagian sub mirror belah kanan cuncun punya kita letak. So kita tengok di bahagian dalam macam mana dia punya hasil lah. Okay, so owner ambil 10 inci ya. Kat sini untuk Saga ni dia boleh 9 ataupun 10, tapi owner ambil 10. So apa yang ada dalam Android player ni mostly semua pun dah tahu. Sini support 360 punya kamera, lepas tu ada map, ada Play Store, okay, ada YouTube, ada Waze, dan yang paling penting adalah ada CarPlay dan juga Android Auto. Okay, so kita tengok kata 360 punya kamera, nampak view dia. Kita boleh tengok ini di bahagian belakang, ini di bahagian depan lah, ini di bahagian kanan, ini kiri, ini di bahagian tengok 3D lah, 4-4 side boleh tengok. Okay, so korang geng-geng kereta yang tak tahu nak pasang dekat mana boleh hadir di Fancy Station Sembilan Shalam. Kita akan bagi harga special dan juga promosi yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, see you, ciao.